Assalamualaikum dan salam sejahtera buat bangsa-bangsa Jorania. Hello guys. Bertemu lagi kita di Arif Muhammad Channel. Channel kegemaran rakyat Konoha, rakyat Gotham, rakyat Asgard dan yang pastinya rakyat Nusantara. Guys, apa khabar korang semua guys? Aku harap dan aku doakan agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan dan yang paling penting sentiasa bersemangat untuk turun mencari kita punya hero guys. Seperti yang korang tengok ni guys, cuaca hari ni agak redup, agak mendung, kemudian berangin, berombak air. Susah sikit lah untuk kita nampak dia nak frenzy, untuk nampak boiling dia. Walau bagaimanapun itu tidak menjadi masalah yang besar untuk kita guys. Sampai kita balik guys. Jom, jangan buang masa lagi, pakok sekut dua, jom. Okay guys, kita mulakan first cast kita dengan kalimah Bismillah. Apa yang lain aku hari ni? Alamak, glove lupa bawa. Patutlah glove lupa bawa. Glove berbelak lah tangan lah. Tengok, berbelak tangan lah. Standard lah guys, pemancing macam tu lah. Apa dia hal berbelak lah. Janji kita strike. Hero kita untuk hari ni. Munculkan diri, tunjukkan keberanian anda. Bismillah. Itu dia lontaran kasih sayang kita yang ketiga, dihantar untuk memujuk kita punya hero. Keluar. Dah pukul berapa dah ni? Pukul 9 dah. Tak akan tidur lagi. Bismillah. Tu dia. Baik. Aku dah bagi kau umpan favourite kau tu. Senang kau telan. Kau ngap je. Kau ngap, kau tarik laju-laju sepuas hati kau. Kita bagi minum pula. Kita tukar-tukar. Kejap bagi bulu, kita kejap bagi minum. Kita bagi apa yang ada. Apa yang ada dalam box umpan kita bagi. Try. Mana kau ni? Oh, mana bunyi letup? Ush, bawah tu. Oh, tu lampam. Lampam. Sini. Banyak ah. Sini. Oh, ni banyak ni. Bapak ah. Oh, ada toman ah. Balik. Ada ni. Ada yang menyambar anak dia tu. Bawah dia. Sesi memujuk guys. Time ni lah aku nak cekat lah. Apalah. Depan ni. Oh, lucut. Lucut. Aduh, boleh lucut pula. Jig oh. Jig. Ambil. Tak nak. Nak lucut lah. Tu dia. Itu dia. Guys, ikan pertama kita dapatlah rekod separuh jalan. Alhamdulillah. Dia ambil apa guys? Dia ambil apa ni? Dia tengok. Dia ambil apa? Dia ambil 20 gram. Dia ambil jig guys. Kepaduan guys, kepaduan. Yang boiling tadi kat sana apa?
Bukan. Bukan ni. Yang sana tu nampak macam besar lagi tu. Ambil kau. Ini dia guys, ikan pertama kita guys. Alhamdulillah, saiz juga. Good fighter. Jig dia ambil. Tuf. Jom, kita release dia. Ikan kita guys, hero kita guys. Alhamdulillah, fighter tu, fighter kita. Betul-betul bur kena. Go. Waalaikumsalam. Ya, saya. Ya, saya order sate. Ada sate mancing-mancing ada sate daging pula. Tanyalah kos berapa? Kos berapa? Free of charge. Ya, betul. Dia kata memang diorang bagi untuk makan. Oh ya, alhamdulillah, syukur. Saya ambil 10, makan besar sangat. Jadi saya ambil 6 je. Okey lah tu. Jadi Jadi ya. Alhamdulillah. Makan dulu. Syukur makan dulu. Mana nak dapat mancing-mancing tadi. Jadi ya. Bismillah. Oh, padu. Nampak tak? Ambil mancing boleh makan sate. Sate free of charge. Alhamdulillah, ni rezeki. Rezeki murah ni. Makan dulu guys. Kat tempat tadi sunyi sepi guys. Di palaunya aku. Berjalan jugalah aku hari ni. Kalau tak aku tunggu situ kan. Malas nak berjalan. Hari ni berjalan jugalah. Mari. Fighter kita ambil top water. Takkan tak ada penunggu kat sini. Tu dia. Tu dia. Top water. Top water guys. Ngam ada record. Top water. Itu dia. Hasil daripada penghijrahan. Hasil daripada penghijrahan ni. Yang ni kan ni. Walaupun kecil, ganeh yang ni. Tu dia. Top water. Top water guys. Letup je tak ada. Tapi top water dia ambil. Kita amankan dia. Mari. Tajam bang. Tak ada. Tajam. Tak tajam. Okey bang, terima kasih bang. Okey, mau. Kena guys, kena. Alhamdulillah, syukur. Kena. Itu dia guys, hero kita.
Hero kita yang seterusnya. Itu dia guys, hero kita yang seterusnya. Alhamdulillah. Syukur. Fighter kita. Oh, walaupun kecil, rakus, ganas. Aduh. Go. Alhamdulillah. Kepaduan. Mai sama-sama tepi ni pula ambil. Tak tahu PB ke Toman. Mana-mana lah kan. Ambil. Sambar tali. Sambar tali. Aduh ya, kau sambar tali buat apa meh? Ambil bulu. Lucu. Lucu guys, lucu. Bismillah. Bulu tu favorite kau. Bagi minum kau tak mau. Kasih ngap. Kasih telan tu kau. Bulu takkan kau tak boleh telan. Kau telan je lah tu kau. Mudah kerja. Kena. Kena. Alhamdulillah, kena. Padu. Ikut cakap aku. Dengar cakap aku. Dengar cakap aku macam ni lah. Meh, sini. Mari. Macam itu lah. Pergi. Okay. UL lah, pakai UL macam ni ya. Alhamdulillah, syukur. Good size. Dengar pun cakap aku. Color dia guys. Color dia cun. Betul-betul masuk mulut dia. Yang tak keluar dah ni. Betul-betul aku nak makan ni ya. Alhamdulillah, ini dah kita punya hero. Fighter kita. Jom kita lepaskan dia. Sorry. Lambat aku proses kau. Besar. Kita try tengok ada tak pasangan dia. Atau ada pasangan dia kan. Pasangan dia. Datang pasangan dia besar lagi. Santai-santai je. Ada pasangan dia punya. Padu, ni padu, ni besar sikit. Ni besar sikit pada tu.
Steady. Drag bunyi guys. Di bawah bunyi drag. Bawah bunyi drag. Tu dia. Lipat-lipat dia. Okey. Cukup. Alhamdulillah. Yang ini lagi cantik guys. Pasangan dia. Yang ini lagi cantik. Keindahan color dia. Besar sikit ini. Bulu juga kat tepi ni dua-dua. Tengok guys, bulu juga. Kat sini juga duduk. Sekejap aku amankan kau. Sabar. Okey guys, ini dia ikan yang berapa? Keempat rasanya. Keempat, good size juga. Jom kita lepaskan dia, bagi dia membesar. Bismillah. Memang cara nak lepas dia macam tu guys. Memang cara dia nak lepas macam tu. Kalau awak tengok GT kan, orang lepas GT macam tu lah. Macam tu lah cara lepas peacock bass. Alhamdulillah, syukur. Okey lah guys, cukuplah video kita mencari PB hari ni. Aku ingat hari ni dah tak ada dah, sunyi sepi je. Alhamdulillah, hari ni bulu dia ambil, top water pun dia ambil. Alhamdulillah, syukur. Ni dah gelap nak hujan. Jom kita balik guys, kita sambung di lain video, lain episod. Bye bye.